So ini ialah salah satu orang kata usaha daripada Mr. Zober untuk kita kongsi dengan masyarakat. Seperti mana apa yang customer bagi kami akan pulangkan balik kepada masyarakat sekitar kita. So ini ialah upaya yang Mr. Zober mampu bagi. So apapun harap apa yang kami beri ni dapat membantu sedikit sebanyak kepada masyarakat yang ada. So hari ni kita ada dekat Masjid Al-Falah Sungai Ramal. So kita nak kongsi rezeki, kita nak bagi duit raya dekat kanak-kanak yang datang dekat masjid ni malam ni. So jom. Okay. Ni. Okay. Dah okay. Nah tu. Nah. Ni bos tak? Hai, jat. So alhamdulillah selesai aktiviti kita hari ni. Kita ada kongsi rezeki, kita ada iftar bersama komuniti Sungai Ramal. Untuk kita ada kongsi rezeki, kita bagi duit raya dengan kanak-kanak yang ada kat masjid ni. So selesai aktiviti kita hari ni. So kita jumpa pada hari Jumaat ni. Kita ada aktiviti gelandangan charity. Kita ada kongsi rezeki juga dekat KL. So apa pun, jom pandai biar lama seperti baru. Ciao.